February in Korea. Morning guys, 5:45 a.m. We are heading to Busan today from Sinseodong. Kita orang akan ambil apa tu? KTX train lah. So nak pergi ke Seoul Station. Super early in the morning and super cold. Let's go. Okay, daripada Sinseodong Station nak pergi ke Seoul Station tu ambil masa lebih kurang 14 minit. Ada dalam 7 stop. Muka masing-masing sembab, penat, mengantuk, tak cukup tidur. So bila dah sampai Seoul Station, cari je signboard yang menuju ke arah KTX. By the way, I dah beli tiket awal-awal daripada apps Korail ni. Harga tiket ke Busan agak mahal, lebih kurang 142,000 won, iaitu bersamaan dengan lebih kurang RM380 sehala. So, diorang dah dalam train. Tak ada orang lagi. Hopefully tak ada orang. We just us chilling here. The ride's gonna take around 2 hours and 20 minutes, something like that. I'll see you guys in Busan. Bye. Okay guys, welcome to Busan. Sampai je Busan Station, terus pergi toilet and then kita orang keluar daripada situ and straight to our destination. I ada beli Busan Pass 24 hours daripada Klook. So tempat first kita orang pergi adalah The Lush Busan. Bibi. Yeah. My face is frostbiting right now. Look under. So inilah bendanya yang kita nak main. Sejuk. So dekat Malaysia tak boleh main sebab panas. View dekat atas ni sangat cantik and boleh nampak sekali Lotte Theme Park. Hello people. Next kita orang ke Blue Line Park untuk naik beach train daripada Mipo Station. If you guys purchase Busan Pass, beach train is free. We're going on the beach train right now. We're walking towards the station. Where? It's only 2 Celsius but it's freezing. When are we gonna go to the bullet train? Not bullet train. Ada ramai manusia ya. Dan dia ada jual-jual tepi-tepi ni. Dalam beach train, make sure korang duduk depan untuk nampak view yang sangat-sangat cantik. The ride will take you about 30 minutes untuk sampai ke Sonjong Beach. Kita orang sepatutnya turun dekat Cheongsapo Station sebab nak naik Sky Capsule pula, tapi dah terlajak. So terpaksalah kita orang jalan patah balik ke Cheongsapo Station untuk ke Sky Capsule. Korang terpaksa jalan kaki, takut lambat. Sambil jalan tu memang best sebab nampak banyak sangat view yang sangat cantik. Tempat nak ambil gambar pun banyak. Okay, so kita orang dah sampai ke Cheongsapo Station, nak naik Sky Capsule pula dan patah balik ke Mipo Station tadi. Sky Capsule ni tak termasuk dengan Busan Pass, so korang kena add on sendiri. Beli je dekat Klook and guna kod ni untuk dapat extra 5% off. Sky Capsule ni memang dia bergerak sangat-sangat slow untuk korang enjoy the moment and enjoy the whole view yang sangat cantik. Kita orang baru je nak makan. Pagi tadi makan just like red bean bread and coffee. Itu je. We found this kedai. Kita orang ambil set tu. Ni lah, nasi goreng, seafood tom yum, nasi, add on ni free, and then ni tambah untuk budak ni, nasi apa tu, ayam goreng. Ni semua 40,000, siap 2 air lah. Okay, so lepas makan kita orang decide untuk berjalan ke hotel sebab tak jauh mana pun daripada tempat kita orang makan tu. Okay guys, kita orang dah check in dekat our Busan hotel. It's nice, clean. So ada semua kecuali bidet lah. This is the bed, 1 queen, 1 single. The drying rack. And the best part is the view. Walaupun tak dapatlah direct beach view, but it's pretty nice. And so terang ya laut dia. Ramai orang jalan-jalan at night. Anyway, follow for day 4 vlog untuk hari kedua in Busan.